Assalamualaikum dan selamat petang. Selamat datang ke edisi 14 Kacamata Jam 3 setiap Selasa jam 3 petang. Bersama saya Coach Cik Mat dan saya Dok K. InsyaAllah akan bersama anda untuk hari ini. Okey, sebelum kita teruskan, marilah kita bangkit dan cuba membuat perubahan kepada diri kita dan perniagaan kita. Air bantu kita rentasi angkasa, masa depan nampak terang menyala, ide-ide baru bersinar dalam minda, usahawan bangkit majulah selamanya. Jangan takut hadapi cabaran, dengan air semua jadi kenyataan. Coach Cik Mat berikan inspirasi, dokai rangka strategi misi. Hey usahawan, mari kita bergerak, bina kejayaan bagi masa hadapan. Coach Cik Mat dan dokai di sisi, menuntun langkah yakin berani. Kembali kita kepada edisi 14 Kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang. Untuk hari ini kami akan berkongsi dengan topik review pelanggan jana prestasi. Ya, kadang-kadang kita terlupa ya Dok K ya, apa yang pelanggan bagi feedback pada kita ataupun pelanggan cakap dengan pekerja kita, mungkin ada sesuatu yang dia nampak kekurangan dan sebagainya. Kadang-kadang kita terlepas pandang perkara macam tu. Ya, kalau kita imbau kembali pada minggu lepas, blind spot. So, mungkinkah ini tergolong di dalam blind spot? Jadi ini yang kita akan rungkaikan pada hari ini. InsyaAllah kita akan berkongsi, kita akan cuba untuk bersama dengan tuan-tuan dan puan-puan, usahawan di luar sana ya, terutama ni Ramadan ni. Kadang-kadang dalam masa 30 hari kita berniaga tu, kalau boleh kita dapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Tetapi oleh kerana kita terlupa atau terlepas review yang diberi oleh pelanggan pada hari pertama kita berniaga, menyebabkan keesokan kelusa dan bila-bila bukan menambah pelanggan tetapi mungkin mengurangkan pelanggan. So itu yang akan kita kongsikan. Jadi sebagai mulaan ni saya nak biarlah Dok K celoteh lah sikit apa ia review pelanggan ya, sebab Dok K adalah merupakan dia lebih cenderung ataupun lebih pakar dari sudut customer loyalty. So Dok K mungkin boleh kongsi celoteh lah sikit-sikit petang-petang ni. Okay, insyaAllah. Terima kasih Coach. So, selalu antara kita ni cuba mengejar sesuatu yang kita rasa mungkin besar dan akan memberi impak besar. Dan selalu pandangan ataupun luahan rasa yang diutarakan oleh pelanggan ada kalakan kita mengambil mudah ataupun mungkin boleh kita katakan kita acuh tak acuh untuk kita memaparkan bahawa luahan ataupun suara hati daripada pelanggan itu sebagai satu perkara yang cukup besar impak kepada bisnes. Dan bila kita bercakap tentang review ini, sebenarnya mungkin secara umum kita melihat, kita bukanlah nak, kalau boleh buat lagi bagus, kita menyediakan boran, maklum balas, itu lagi bagus. Tetapi apa yang banyak yang kita perolehi, yang kita mungkin terlepas pandang, iaitu kata-kata yang mungkin sekadar kata-kata WhatsApp, kata-kata memberangsangkan dan sebagainya, kita beranggapan itu mungkin tak ramai orang beranggapan itu sebagai review. Sedangkan itu sebenarnya ialah suara hati pelanggan. Dan perlu kita ingat,
apabila kita sebut review, bukan kita hanya menumpukan kepada aspek-aspek positif sahaja. Review pelanggan juga tentang aspek-aspek kelemahan yang harus kita ambil kira. Itu juga satu perkara yang wajar kita pertimbangkan, kerana kita tahu kita bukan sempurna. Kita menyediakan servis dari hari ini ke hari esok, kita nakkan setiap hari kita dapat tingkatkan prestasi ataupun kualitinya. Jadi apa kata mulai apa yang mungkin anda yang belum lagi menjelmakan review yang banyak mungkin anda dapat, mungkin hari ini menginspirasikan anda untuk mengambil kesemua perkara yang dikatakan oleh pelanggan sebagai satu cara untuk semak betulkan ataupun cara untuk semak tambahkan nilai kepada kualiti yang ada. Jadi dengan cara ini sebenarnya saya merasakan kalau kita melihat perkara sekecil ini juga kita memberi keutamaan, insya-Allah kita akan dapat memperbaiki dari masa ke semasa, coach. Jadi jangan beranggapan perlu review ini perlu satu kerja yang agak formal sangatlah, tak juga. Sekadar orang berkata terima kasihlah, saya suka dengan servis anda, itu pun satu perkara yang bermakna. Sebab satu perkara, coach, ada kala kan review tu tak sebesar mana, tetapi pemberi review itu yang lebih mempengaruhi orang yang membaca review kita. Betul. Review ni very simple. Ya, betul. Jadi contoh dia, Dok, saya bagi contoh dulu. Ya, silakan. Contoh bila orang pergi ke kedai, tak ada bako ke nak bubuh barang ni? Macam mana, Dok? Ya. Okey, kalau orang tanya kita tak ada bako ke, yang itu yang kita kena improvekan kualiti kita. Bako tu dekat mana? Mungkin bako ada di luar, tetapi kerana SOP kita tak komplit, so tempat itu berubah-berubah. Jadi itu maklumat yang amat ni. The next dia datang, dia dah tahu dah kat mana. So itu improvement yang kita kata. Sebab itu review ini kita melihat perkara yang positif je. Kita melihat perkara kelemahan dari positifnya meski. Saya rasa itu, coach, untuk permulaan. Itulah. Mungkin kita boleh elaborate nanti lebih lagi. Okey. Sebab untuk review ni, kebanyakan kita memang suka benda yang positif. Dan kalau benda negatif tu kita simpan ataupun kita tutup dengan buku, tak lagi nampak. Ya. So ini antara keyword yang Dok K kongsikan. So kita kena tengok mana yang positif, mana yang negatif. Yang positif kita cuba pertingkatkan lagi. Yang negatif itu yang perlu kita ambil perhatian yang lebih. Sebab tuan-tuan dan puan-puan usahawan di sana, untuk kita mencari pelanggan baru agak susah untuk mendapat pelanggan yang baru. Kenapa tidak kita cuba kekalkan yang pelanggan yang ada dan dalam masa yang sama kita memberi satu nilai yang lebih. Ya, bila mereka bersuara, bukan kita jangan menganggap dia nak komplain kita. Sebenarnya di dalam hati dia nak menyampaikan bahawa inilah yang dicari, nilai yang dicari oleh pelanggan. Ya, mungkin dia tengok pada kedai lain, dia nak bantu kita untuk improve kita punya sistem yang ada. Jadi ini yang penting, tuan-tuan usahawan di sana, ya, terutama bulan Ramadan ni. Kalau contoh kalau menjual kuih tu kan, kalau pelanggan kata kenapa tak tutup, so tutupkanlah. Sebab bila dia menyatakan tu, makna hasrat dia biar makanan tu nampak bersih dan sebagainya. Ya, Dok K. Mungkin Dok K boleh tingkatkan lagi, tambahkan lagi
isu-isu yang selalu usahawan ni, dia sama ada dia terlepas pandang ke ataupun dia merasakan bahawa apa review yang diberi oleh pelanggan tersebut hanya semata-mata untuk menjatuhkan kredibiliti dia punya perniagaan dia, Dok K. Okey. Berbalik apa yang coach dah jelaskan tadi, saya suka bawa pandangan bahawa apabila saya rasa tajuk yang coach sendiri jelaskan hari ini pun sesuai sangat. Saya tak menjelaskan bahawa review pelanggan itu perlu dipaparkan ke semuanya. Tetapi kita menyatakan review pelanggan boleh menjana prestasi. Maksud di sini ialah memanglah hakikatnya nak paparkan ke orang yang positif. Tetapi jangan pula tak nak dengar review pandangan orang sehingga yang negatif yang macam coach kata tadi tak nak. Yang menjadi persoalan pada mungkin sebahagian besar daripada usahawan kita ini ialah merasakan luahan yang mungkin tak sesuai bagi diri dia. Dia merasakan satu perkara yang komen yang tidak harus diterima. Ini saya rasa sikap ini harus dikurangkan. Kalau boleh dihapuskan lagilah bagus. Jadi dalam keadaan kita berbisnes, kita tahu kita ini bukan sempurna. Kita ni tahu bukan kita buat ini dengan cukup lengkap untuk tidak ada ruang yang tidak boleh diperbetulkan. Dalam bisnes, dalam pasaran yang begitu dinamik, begitu banyak ruang-ruang yang perlu diperbetulkan. Dan kita tahu pesaing kita kerap memperbetulkan kualiti dan sebagainya. Jadi apa kata kita bersabarkan diri kita, membuka minda kita untuk mendengar apa jua pandangan suara hati pelanggan yang mana kita namakan sebagai review untuk memperbetulkan kualiti kita. Saya ada kes yang mana pada peringkat awalnya, ini contoh yang ketara. Di houseboat, saya ceritakan houseboat. Houseboat ni tempat pelancongan. So selalunya apabila pelancong naik ke houseboat dan kita ni selalu nak ceritakan benda-benda yang hebat kita lah. Saya beri contoh. Jadi seorang pengusaha ni dia pun menjelaskan lah kalau naik boat dia, houseboat dia ni pergi pancing ni, tak ada, semua lubuk, semua orang balik happy semua. Dan so tidak ada apa yang nak diceritakan tidak happy. Jadi excited pelanggan-pelanggan ini, kebetulan pula pelanggan-pelanggan ini pelanggan-pelanggan korporat dari syarikat korporat yang mempunyai ramai staff yang akan mungkin boleh dia menjanakan balik langgangan-langgangan seterusnya. Tapi kerana kita menceritakan semua baik dan apabila berlaku pelayaran dan pergi mancing tak dapat ikan. So feedback yang tak baik diterima. Dan yang menariknya, salah seorang daripada peserta yang dalam boat tu memberi nasihat. Yang ni saya kata nasihat review. Memaklumkan kepada owner houseboat tu, dia kata macam ni dek. Dia panggil adik lah sebab dia pun dah berusaha sikit. Dia kata dek macam ni. Untuk menjaminkan prestasi bisnes you, sebab orang buat live lah, orang dah ini macam-macam. Boleh tak saya menyuarakan hati saya, dia kata. So dia dengar. Yang dia cadang cukup bagus, Kos. Dia cadang very simple. Dia kata, dek, next time sebelum kita belayar, apa kata you beri cerita tentang memang ramai orang akan dapat tangkap ikan, pancing ikan, dapat ini ni. Tapi itu yang menarik saya. Why not? Sebelum kita belayar, you membaca doa, mudah-mudahan rezeki kita pergi ke lubuk tu dapat. Kalau tak dapat,
kalau tak dapat bukan salah you lagi dah. Dan bukan salah Allah Ta'ala. Bukan Allah salah, tapi bukan rezeki kita. Bukan rezeki kita, betul. Bukan rezeki kita. Jadi coach, dia menerima pandangan itu selepas itu. Selepas ada tweet-tweet lain. Dan satu perkara yang menarik, masa dia baca doa, ada satu lagi company yang juga bawa sewa ni, ambil video, buat TikTok, dan selepas itu bisnes dia makin-makin meningkat. Kerana review kita nampak negatif, tetapi ada cadangan yang membuatkan dia berubah kualiti. Dan akhirnya kerana berubah kualiti, masa dia ubah mengikut cadangan review sahabat sebelum ini tu, dan ada orang buat TikTok, so rezeki dia pula melimpah luah kerana word of mouth. Orang cakap, kalau naik boat ni dia doa dulu nak sampai kat ini. Perubahan simple je. Perubahannya mendengar review orang tadi, daripada menjawab dah macam mana. Kalau sebelum ni dia menjawab, yalah, kita pun tak tahu ikan ni ada tak, ikan ni mogok dah macam-macam. Bolehlah kita nak menjawab. Tapi dia mendengar, membuka hatinya untuk mendengar komen daripada pelanggan dan dia melaksanakan sebab dia tak ada idea itu. Sehinggalah sekarang rezeki dia dan word of mouth dari Sudu, dan sekarang pun saya cerita tapi saya tak cakap lah mana Pak Of ni. So dia pun berkembang. Jadi sesimpel itu dia mampu menjana pendapatan perniagaan kita. Kerana itulah coach, review ini sangat-sangat berfaedah kalau kita membukakan minda kita melihat kesemua apa yang disuarakan oleh pelanggan. Macam coach kata tadi, nak customer tu lama. InsyaAllah yang tak terfikir dengan kita akan dapat fikiran, dapat idea, dapat strategi, dan akhirnya ia akan mampu menjana. Jadi sabar je sikit untuk belajar mendengar daripada suara pelanggan. Susah coach nak dengar suara pelanggan ni. Betul. Kesabaran kita tu tak ada kala kan. Kita berehat seketika. Edisi 14 Kacamata jam 3, tiap Selasa jam 3 petang, review pelanggan jana prestasi. Kita berehat. Kita rentasi angkasa, masa depan nampak terang menyala, ide-ide baru bersinar dalam minda, usahawan bangkit majulah selamanya. Jangan takut hadapi cabaran, dengan ais semua jadi kenyataan. Kau hikmat berikan inspirasi, dokai rangka strategi misi. Hey usahawan, mari kita bergerak, bina kejayaan bagi masa hadapan. Kau hikmat dan dokai di sisi, menuntun langkah yakin berani. Bersama kami kembali edisi 14 Kacamata jam 3, setiap Selasa jam 3 petang. Kita akan teruskan lagi review pelanggan jana prestasi. Okey, itulah kadang-kadang bila kita tengok kepada review pelanggan ni, dia kadang-kadang kita owner ni taklah duduk selalu dekat premis kita. Dan kadang-kadang dia punya idea ataupun pelanggan punya aspirasi itu diutarakan kepada pekerja-pekerja kita. Ada tak tip, Dok K, bagaimana agar pekerja kita tu menyalurkan maklumat tu kepada kita? Bukan sekadar pekerja kita kata, tak tahulah, bos saya tak cakap pula macam ni. So agak-agak tu, sebab sesi tadi saya lebih nak bertanya dengan Dok K, sebab Dok K adalah pakar di dalam customer loyalty. So itu nak tanya tu tip-tip dia, Dok K.
Okey, banyak praktis yang boleh kita lakukan. Kalau kita tengok praktis yang besar, company yang besar selalu menggunakan borang untuk dapatkan review, feedback, testimonial dan sebagainya. Tapi yang sesimpelnya saya suka kalaulah kita contohlah coach kedai runcit je, kita ada 2 orang pekerja ataupun betul. Kita buat retailing jual pakaian dan sebagainya, kita ada 2 atau 3 orang je. So selalu praktis yang paling menarik, yang selalu kerap dibuat dan yang memudahkan. So awal minggu setiap awal minggu, katakanlah hari Ahad ataupun hari Isnin, so sebelum open ataupun kita membuka kedai operasi kan, minta setiap pekerja kita memberi 2 pandangan positif, 2 pandangan yang negatif yang dia collect setiap minggu yang dia bekerja. Okey. So briefing awal pagi dalam 15 minit je. Okay, I nak you input you 2 yang bagus customer. Kalau you ada kenal nama dah ini maklumkan. So kalau tak ada as a general je. So kita dah budayakan customer kita, pekerja kita kumpulkan setiap minggu, carikan maklum balas setiap customer yang datang dengan kita, tetapi di awal minggu kemukakan 3, 2, 4, ada setengah dia kata 5. Ada setengah hanya minta 2 je, 2 yang baik, 2 yang negatif. 2 yang positif, 2 yang negatif. So tak perlu kita tunggu sebulan untuk mesyuarat dan sebagainya. So setiap rekod-rekod ini dikumpulkan oleh management. Jadi secara tak langsung dan maklumat contoh, saya beri satu contoh syarikat elektrik yang terlibat dengan coaching saya. So dalam minggu itu dia ada ramai lah, dia ada salesman ramai. Dalam minggu itu dia dapat kumpul setiap minggu, dia akan dapat kumpul 20 terbaik, 20 yang bagus. So siapa yang bagi maklumat yang paling teruk, dia pun akan dapat reward. Maksudnya ada komplain yang pengurusan akan nilai daripada katakan dia ada 5 orang pekerja. So dia dapatlah kumpul maklumat-maklumat dan pengurusan sendiri menilaikan, wah dia dapat satu feedback yang paling sepatutnya kita sesalkan. Segera. Patut sesalkan segera coach. So dia akan bagi reward kepada pemberi maklumat. Dia macam kes-kes banyak kan, pemberi maklumat ni ada kala kan dapat reward juga coach. Kan? So siapa yang beri pujian yang bagus, dapat collect pujian bagus pun dapat reward. So budaya untuk mengumpul review daripada ini dah menjadi budaya organisasi. Sesimpel itu coach. Jadi susah. Tapi yang jadi susahnya apa dia coach? Konsistensi. Konsistensi. Kesinambungan bahasa dia. Ya, disiplin untuk mendapatkan saya berhubung dengan ni tak ingat tanya apa bagusnya you datang sini, apa yang mungkin puan dapat komen benda datang kat sini. Tak ada konsistensi dapat sehingga pekerja pun tak dapat maklumat. Yang kita dapat maklumat dari luar, kita tak nak dapat dari luar. Kita tak nak dapat, kita nakkan. Dan setiap antara kita, owner ini satu kena main peranan coach. Jangan tak sabar bila mendengar komen-komen yang perlu segera diperbaiki. Sebab itu akan boleh merosakkan prestasi anda. Kalau anda cepat membetulkan, dia akan meningkatkan prestasi anda.
Betul. Saya contoh semalam coach. Dua hari lepas lah. Dekat masjid je lah. Terkini lah tu. Yang terkini lah. Tapi ini kait dengan kita lah. Ustaz Tegar. Ustaz Tegar ada salah seorang tu lah. Dia kata bila kita solat ni tak ada ilmu ni, yang tu susah tu. Solat tak ada ilmu susah. Sebab apa? Contoh dia tengok ramai orang rokok tu macam sujud. Sedang rokok tu sepatutnya level punggung kita tu. Dia cerita. Lebih kurang dalam 90 dia, 90 darjah. Janganlah nak rokok ni sampai macam sujud, ada sampai dekat nak lutut dah. Jadi bila kesempurnaan tu dia kata ilmu tak ada, tapi dia kata bila dia tegar tu orang marah dia tu. Sedangkan ini yang susah dia tu. Jadi begitu juga kita bisnes, coach. Jadi cuba dapatkan input yang paling bagus, suara hati yang paling bagus mengembirakan kita, tapi pujian jangan sehingga melupakan. So orang komen yang tak ini ni kena ingat, ada kalikan itu bukan kejian, itu juga ialah proses untuk kita tingkatkan prestasi. Jadi kesabaran, konsisten sehingga membentuk budaya, insya-Allah coach. Saya dah banyak jumpa kes-kes macam ini yang dulu tak beri perhatian kepada review, sekarang beri perhatian kepada review, perbetulkan sedikit tapi dia memberi dampakan atau impact yang cukup menarik coach. Cukup menarik. Tapi kesabaran itulah perlu. Kesabaran itu perlu. Ya, jadi, betul. Okey. So itulah kadang-kadang kita agak susah untuk menerima. Kadang-kadang orang berhasrat untuk membantu kita. Ya, saya rasa apa yang Dok K kongsikan tadi tu, saya beranilah Dok K katakan 99.99% tak diamalkan di kedai-kedai runcit dan sebagainya. Sebab apa? Sekiranya perkara ini diamalkan, saya rasa diorang lagi menyediakan lagi yang terbaik untuk pelanggan-pelanggan dia. Tetapi jadikan apa yang Dok K kongsikan tadi sebagai satu aspirasi atau inspirasi yang baru untuk tuan-tuan dan puan-puan sana, usahawan-usahawan di luar sana untuk menambah baikkan kita punya urus perniagaan kita. Ya, Dok K bagi tip tadi. Tu cuba kumpulkan dalam seminggu paling tidak setiap orang dua negatif. So daripada situ mungkinlah Dok K mungkin dia tengok tu mungkin juga yang ni kemungkinan berlaku juga. Okey, bila dia kumpul tu ada sesuatu yang dia selindung tu kalau melibatkan pekerja. Sebab pekerja yang menerima teguran, dia contoh dia kata, kenapa awak ni bercakap tinggi suara ataupun kenapa awak ni bercakap dengan orang yang lebih tua macam ni, mungkin benda tu tak sampai kan. Okey coach, saya sambung sikit coach. Saya sambung sikit. Sebab itulah dalam sebagai owner, sebagai usahawan, tadi kita dapatkan secara directly daripada pelanggan, daripada pekerja kita. Tetapi jangan tak optimalkan CCTV yang you ada. Itu saya baru nak tanya soalan tu selepas ni. Tapi okey. So CCTV itu bukan untuk mengawasi kecurian. Salah satunya tetapi yang keduanya yang berlebih efektif kalau kita dapat menggunakan itu sebagai check and balance untuk kita tingkatkan kualiti. Jadi kalau kita tak nafikan, tetapi itulah yang selalu kita boleh paparkan nanti dalam review, pembincangan dan sebagainya. You tengok you sendiri, wah dia pun terkejut. So it's a part of saya ada case jugalah. Case ini dekat workshop.
dekat workshop kan. So workshop kalau yang dah amal, sebab kita nak betulkan itu 5S. Nak betulkan sistem pengurusan susung atur dan sebagainya. 5S. So bila kita guna semua tu Saiki. Bila kita guna CCTV, kita akan kenal pasti yang mana tak disiplin dalam keadaan ini. Dalam ramai-ramai staff tu yang mana tak disiplin. Hantar balik sepanah, hantar ini, tak bersih. So kita tunjuk je. Kita hanya review 1 hari, kita ambil spot je. Kita contoh coach, very menarik. Benda ini jadi joke. Dengan tim tu jadi gelak ketawa. So kita panggil very simple. Kita panggil semua tim. Okay. Kita tanya tim, you nak tengok pukul berapa. Bukan bos pilih tau. So dia ada tim dia ada 5 cawangan coach. Saya coaching. Dia ada 5 cawangan. Tapi kita ambil 1 cawangan dulu. Yang cawangan ni ada 7 orang staff. So kita masukkan dalam bilik meeting semua. So kalaulah coach katakan sebagai owner, coach akan nak tunjuk salah kat mana. Ini tak. Kita kata, okay, ready semua? Okay. You agak-agak you nak pukul berapa? Sebab CCTV tu 8 jam, 9 jam, sorry. Nak pukul berapa? Okay. So, adalah seorang ni, kita nak ambil ini pukul ni. So, tak, kita pasang lah. Kita pasang lah, kita tengok. Masing-masing tergelak lah. Wah, kau ini. So, the next pula, kau nak pukul berapa? Adalah. Jangan. Kita ambil waktu rehat lah, macam-macam mana. So, so di situ, kita ingat, pekerja kita adalah aset kita. Kita bukan nak blame, nak salahkan mereka, tetapi untuk increasekan productivity dan kecekapan mereka. Jadi melalui cara itu bukan review lah, tetapi review video je lah. Tapi bukan review dia pelanggan. So kita pun jumpa sehinggalah peringkat dia dapat tingkatkan kualiti dan productivity. Itu yang menarik coach. Jadi macam coach, soalan coach yang tanya tadi, maybe dia tak beri apa yang negatif dia. Yes, okay, tak apa. Kita bukan, sebab staff kita itu adalah aset kita. Jadi yang tu mungkin kita dapat directly daripada customer kita pun mungkin boleh. Kalau tak, kita betulkan yang ni. Jadi jangan terlampau banyak sangat overthinking kepada staff kita, sebab staff kita itu kita yang pilih. Dan kita bertanggungjawab untuk tingkatkan dia. Jadi tak ada sebab untuk kita orang kata dengan hati yang tak begitu baik untuk mencari ni. Kita nak dia juga improve. Kalau dia tak bagus, kita improvekan. Kalau dia bagus, kita nak lebih bagus lagi coach. Jadi review tu amat-amat penting coach. Okay. So itu kita telah berkongsi, Dr. K telah berkongsi tentang review pelanggan jana prestasi. So saya boleh kongsi sikit tentang review pelanggan ni. So bagaimana untuk kita mendapatkan review, ya, cuba kita galakkan pelanggan untuk memberi review pada kita. Dan yang paling penting, yang kedua, apabila kita telah menerima review tersebut, kena mengambil tindakan yang segera, ya, bagi memastikan bahawa perkara yang, terutama perkara yang negatif itu dapat kita selesaikan dalam masa yang terdekat. Dan review ni penting, Dok, ya. Kalau kalau kita nak membina perancangan kita lah, perancangan strategi kita kan. So kalau seseorang memberi review, contoh kedai runcit kita tak ada troli yang tolak tu. Kan? Dan kalau kita tengok negara Malaysia pada tahun lebih kurang tahun 2040 akan jadi negara menua. Takkan orang nak beli barang apa tu bawa bako yang ni tak ada yang tolak. So itu adalah membantu kita dalam kita membuat perancangan strategi kita, ya. Dan untuk kita kalau nak guna media sosial dan sebagainya, ada website dan sebagainya, gunakanlah review ini sebagai strategi pemasaran kita.
Dan mungkin Dok K nak tambah tip-tip lagi Dok K kepada mereka. Okey, saya suka selalu apabila berjumpa dengan usahawan, paling mudah untuk saya selalu menjelaskan mereka, saya selalu beri kepada perkara-perkara untuk orang kata akronim untuk mudahkan dia ingat kenapa perlunya. So review ni REVIEW, kenapa perlunya? So review ni itu dia menggambarkan reputation you, reputasi kita. Ya, prestasi you. Reputation you bagus tak bagus, dekat suara pelanggan itulah yang akan menggambarkan. Dan macam saya kata tadi, kesabaran tu perlu. Review yang dia bagi tu, reputation yang bagi bagus. Bagus, macam mana nak tingkatkan, nak kekalkan bagus. Kalau dia beri reputation kita itu tak bagus, kat mana kita harus betulkan? Sebab bisnes ni Coach, jangka panjang. Kita bukan bisnes hari ni untuk esok je, tetapi untuk bulan, tahun dan selagilah hasrat kita untuk membina. Reputation harus dijaga. Dengan cara kita dapat review tu sebenarnya kita dapat engagement. Tadi Coach kata kan, dia datang yang kedua, terima kasih lah yang hari tu saya komen bakor ni dah ada. Engagement you dengan pelanggan. Seronok dia datang hari ni, dah bakor ada kat tempat dia nak cari. You engage kan. Maknanya tautan you dengan pelanggan itu begitu rapat. Sehingga pelanggan tu mungkin dia merasakan, akulah komen ni, bakor dah ada kat sini. Dia rasa as a belonging dah pula. Engagement. Dan bila kita dapat review ini, kalau boleh kita review yang kita kata macam Coach kata tadi, media sosial dan sebagainya ada boleh membantu strategi, jadikan review ini sebagai visuality kita, nak tunjukkan kat orang. Bukan dengan rasa ego nak tunjuk, tetapi nak tunjukkan bahawa visuality, orang komen, orang cukup kata terima kasih dan sebagainya ini, nak buktikan bahawa ada orang menghargai kualiti kita sehingga mampu boleh pergi kepada art tadi, reputation kita. Visual kan. Keterlihatan. Ya. Jadi yang WhatsApp tu kan, beli kat WhatsApp, terima kasih ini kenapa simpan untuk diri sendiri? Pamer kan? Pamer kan? Dia part of ni. Dan ingat macam saya kata I tadi, I itu amat-amat penting. Komen, review, suara hati yang quote and quote, kalau kita sabar, kita terima yang ada kekurangan, itulah yang akan membantu kita, iaitu improvement. Itu improvement. Jadi dari, kalau tadi kita tanya staff kita, kita ada 2 orang staff kita, setiap minggu dia jelaskan, setiap minggu ada dua yang negatif. Kipas tak bersih, ini. Kalau kita boleh selesaikan ini, kita dah improvekan. Kita dah tambah baikkan kualiti yang diperlukan sehingga customer happy dengan kualiti yang kita ada. Evident. Macam Coach kata tadi, saya cukup suka. Evident dia, you dah improve. Dulu bakor tak ada, sekarang dia datang ada bakor. So evidence sekarang dengan review you, evidence dia bukti dah betul dah. Tak ada dah. Tak timbul dah Coach. Bakor tak ada Coach. Evidence dia bakor dah kat sini. Mungkin dia buat, kalau dia belajar 5S pula, dia letak dah bakor tu kotak, dia buat kotak. Bakor letak di sini. So bakor itu ada. Evidence. Jadi evidence kepada siapa? Kepada pelanggan yang telah menyuarakan hati bahawa sekarang kita telah improve sehingga W yang akan ada ini amat-amat power Coach. Word of mouth. Orang akan cakap, akulah komen ni, improve dah buat, evidence-nya
bako dah ada situ. So dia bercerita kat orang, saya coach, saya yang komplain itu, bako tu dah ada kat sini. So dia pun cerita sekarang tak payahlah, tak payah takut dah masyarakat tua ke, bako dah ada, semua kita dah boleh tolak. Inilah komen saya. So semua ini pergi kepada art balik nanti. Art tadi, reputation kita dah dapat di hati. Dah ada dalam hati, dah ada dalam emosi, dah ada dalam minda, kedai ini bagus. Kerana itulah review itu mampu menjana prestasi, coach. So alhamdulillah kita telah berkongsi pada petang ini. Dok K telah memberi pelbagai teknik dan juga akronim tentang review. Kalau usahawan-usahawan, sekiranya usahawan-usahawan di luar sana cuba mengamati akronim REVIEW dan di-apply-kan di dalam perniagaan kita, insya-Allah. Ya, insya-Allah ianya boleh menjana prestasi perniagaan kita, insya-Allah. So untuk sebelum kita mengakhiri, Dok K, sebab nanti minggu depan dah mungkin kita berpuasa. Mungkin Dok K nak ucapkan ke apa ke kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita di Kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang, Dok K. Okey, terima kasih coach, dan kita dah 14 minggu dah kita bersiaran. 14 minggu kita bersiaran. Saya mendoakanlah sebahagian yang mendengar bicara kita ini mungkin tak seberapa, tetapi mudah-mudahan akan kita gunakan Ramadan ini untuk kita meningkatkan dan memperbetulkan juga, selain daripada memperbetulkan part of bisnes kita, tetapi juga kita membetulkan ibadah kita, sebab bisnes ini juga adalah salah satu ibadah. So selamat berpuasa. So minta maaf kalau ada apa-apa tegaran yang mungkin memberi make sense you untuk berubah. Saya mengharapkan tegaran-tegaran itu adalah tegaran-tegaran yang akan mampu meningkatkan kecekapan, daya saing dan bisnes anda. Sebab kita ini bukan sempurna. Tiap tahun kita perlu betulkan niat kita untuk kita boleh tingkatkan. So Ramadan salah satu daripada kaedah yang mungkin juga secara ibadah untuk kepada Maha Esa. So juga kita menjadikan bisnes kita juga sebagai satu ibadah yang boleh kita tingkatkan. Saya rasa itu saja. Okey, so saya juga bagi tim edisi Kacamata jam 3 setiap Selasa jam 3 petang kami menyusun 10 jari. Kiranya ada tutur dan bicara kami mungkin telah menyentuh hati dan perasaan. Memang kami nak sentuh pun supaya anda berubah, anda yang akan meningkatkan pendapatan, anda yang akan maju. Kami hanya untuk memberi satu suntikan saja. Jadi selamat menjalani ibadah puasa, ya. Semoga ibadah puasa kita pada tahun ini lebih baik daripada tahun yang lepas. Jadi saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.